Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kami bertanding di pantai Tanjung Selangor, Pekan Pahang menawarkan hadiah berjumlah RM3,000. Hari ni hari yang ke-6 hari raya puasa. Tak silap saya, betul lah saya 6 ataupun 7 macam tu. So orang boleh tahan jugalah, orang ramai dah. Lepas tu tadi ada naikkan 4 hari. So kita tengok rakaman sepanjang pertandingan ni bersama dengan ikan pari yang dinaikkan oleh sang juara. Kalau tak silap saya juara lagi ni. Okay guys, stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Marshal! Marshal! Woo! Marshal! Ha? Jek. Habis resik kawan je. Resik kawan, resik. Tolong jap. Cor 1.4. Ekor lagi gelama. Gelama papan bang. Gelama papan. Saiz. Gila, bapak dalam meruk. Asal 3-2 dah. Biasa lah. Yo, ikat. Talang. Talang guys. Anak talang. Satu. Makan juga ni. Okay, ada satu strike pari ya. Oh, Haji Kelly. Pari tak usah mana. Dia okey lah, juara hari ni. Juara. Pari lalat. Biasa Haji. Ini dia, pari lalat. Majid strike. Come on, Jek. Come on, Jek. Come on, Jek. Banyak Jek. Tolong guys. Oh. Nampak macam ikan tu ke? Ya. Wah. Pari Majid. Bisa Majid, bisa. Oh bisa Majid, bisa. Mantap Majid. Mantap Jek. Abang Kelly kita. Ikan apakah ini? Pari. Duri.
Luli. Gemuk perut. Gemuk perut luli. Okay guys, so tamat sudah pertandingan pada hari ini. So saya rasa juara tadi lah, ikan pari yang akan lebih dalam 3-4 kilo macam tu lah. Mungkin kalau lebih sikit lah. Okay, kita tengok ikan-ikan dekat rooster sekejap lagi. Okay guys, stay tune. Okay guys, so kita dah sampai ke lokasi ranking macam saya cakap tadi, pari 4 kilo 690 gram pari lalat. Apa-apa cek dulu. Nombor 2 ikan susu. Ikan susu 860 gram. Nombor 3 jangan lupa minggu depan ikan susu juga 732. Lepas tu belukang 692. Bau pinang. Lepas tu belukang duri. balik ah. Duri. Nak tengok ikan boleh tengok kat sini ikan. Ikan semua ada kat sini. Berapa li dekat? Ada ekor nak dekat mana? Jumpa langsung minta ikan. Lagi satu tadi yang buat. Ikan duri conquer ranking ya. Ikan duri conquer ranking. Hey. Nama raya. Ni, nama raya ni. Tahu raya kita. Okay guys, so itu saja rakaman saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Game di Pantai Serandu Anjuran Edi ni. Ni penganjur dia pada minggu depan. Kita jumpa di sana. Dia ucapan. Jom. Turun semua sekali. Pantai Serandu Hadiah RM5,000 Ya, Hadiah RM5,000 kepada sang juara. Kita jumpa di sana. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum.